Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali dalam ABC Podcast Akrab Orang Cakap bersama saya Arif dan panel kita pada hari ini adalah Puan Marnah binti Hasan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar, Puan? Sihat Puan? Alhamdulillah sihat. Selamat datang ke Majlis Akad Kekuasaan. Okey, Jadi hari ini kita akan bincang sikit tentang tajuk kita pada hari ini ialah bila dunia remaja dah mula koyak. Kita ada tagline kita. Untuk topik kita ni adalah tagline menyentuh hati, membina jiwa. Jadi boleh tak Puan cuba kata terangkan kupaskan sikit topik kita pada kali ini? Okey, saya memilih tajuk ni sebab apa? Kadang-kadang kita nampak remaja hari ni nampak okey. Okey, tapi dalam hati sebenarnya dah ada retak ataupun koyak. Okey. Jadi untuk hari ni kita pilih topik ni untuk sembang secara santai lah. Jadi secara tak langsung dari situ kita cuba kupas apa sebenarnya yang dikatakan bila dunia remaja dah mula koyak. Okey. Biasanya remaja ni dia rasa dunia atau kehidupan tu dia rasa tak selamat, tak stabil, dan dari situ perlahan-lahan akan koyak. Okey. Jadi bila dah dia rasa koyak tu, inilah permulaan yang akan mencalarkan cara hidup remaja berkenaan. Okey. Jadi remaja dan koyak kan. Mungkin kita nak kupaskan sikit lah apa remaja ni sebenarnya. Kenapa bila koyak dia remaja. Ya. Jadi boleh cerita sikit Puan macam mana tu? Okey. Pertama sekali kita perlu faham remaja ni adalah golongan atau kategori yang berumur 13 hingga 17 tahun. Okey. Bila saya kata dunia remaja dah mula koyak, bukan maksud hidup mereka tu hancur sepenuhnya. Okey, tapi ada bahagian dalam diri remaja berkenaan yang mula terasa hilang. Hilang apa? Hilang arah. Maksud hilang arah ni, dia tak tahu hala tuju ke mana, apa yang betul, apa yang tak betul. Jadi di situ dia akan ada rasa hilang arah. Yang kedua, rasa tak selamat ataupun hilang rasa selamat. Hilang rasa selamat maksud dia rasa tak percaya dengan kawan-kawan, dengan orang-orang sekeliling lah, ahli keluarga ke ataupun guru dan sebagainya. Selain dari itu, remaja ni juga dia rasa kosong. Walaupun kawan ramai, kita tengok dia main dengan semua kawan-kawan, ada aktiviti, tapi dalaman tetap rasa kosong. Bila dia kosong tu, kita boleh tengoklah dia akan asingkan diri dan sebagainya. Maknanya adakah macam dia dari bahasa, tapi sebab dalam masa tu ada dia nak cuba cari benda baru ke apa ke, dia rasa dia nak faham kawan lain ke, macam mana tu Puan? Okey. Tadi orang kata dia ada apa dah biasa hilang arah, hilang rasa selamat tu kan. Sebab satunya itu yang kita kata koyak tu, maksud dia di situ pendirian dia semakin kurang, ataupun keyakinan dia makin kurang. Jadi bila dia rasa kosong, apa-apa pun dia rasa kalau buat yang ni tak betul. Mungkin dia rasa kalau percaya kat kawan ni, adakah kawan ni jujur? Kalau guru tegur, adakah betul teguran guru ni? Macam itulah maksud rasa tak selamat dan hilang kurang keyakinan diri. Okey. Bila dia koyak macam kita lah kan. Macam sebagai contoh saya kata tadi, baju yang koyak. Bila kita jek tu maksud adakah akan kuat? Adakah akan tahan jahitan tu? Samalah juga dengan jiwa remaja yang dah mula koyak. Ya. Okey Puan, sebagai remaja ni sebenarnya apa yang remaja ni perlu buat Boleh kita bincang sikit remaja nak perlu buat sebenarnya. Tadi dia nak apa, dia didengari kan. Apa yang dia kena buat remaja ni? Okey, berbalik pada topik kita bila jiwa remaja dah mula koyak. Dah koyak, Okey. Untuk menjawab soalan Encik Arif, tadi kita dah tengok dah punca-punca peningkatan kes, apa yang mendenak. Jadi bila berlaku dah semua tu hendak dipenuhi, perhatian diberi, remaja ni sendiri perlu main peranan. Okey, remaja tu sendiri lah maknanya. Sebab apa? Dari segi kita nak ubah sikap tu, maksud kena individu tu yang sendiri melakukan. Ada orang lain tu sebagai support saja kan. Okey, macam mana tu? Dari segi itu saya ambil sebagai remaja ni perlu jahit semula diri. Maksud jahit tu bukan ambil jarum jahit. Maksud remaja tu perlu kenal emosi dia sendiri. Dari segi dia tu dia kenal perlu. Adakah dia seorang sensitif? Adakah dia seorang yang boleh terima teguran? Ataupun adakah dia boleh seorang individu yang boleh berhadapan dengan
apa-apa masalah. Masalah. Okey. Yang tu yang kita kata dia perlu jahit semula diri tu. Yang kedua, remaja ni perlu cari ruang selamat. Cari ruang selamat ni maksud dia sendiri kena perbetulkan ataupun tambah baik diri sendiri. Okay, selain itu, remaja juga perlu cari ruang sendiri. Di mana dia kena betulkan dari segi sikap dia sendiri. Macam mana cara nak betulkan tu? Pertama, ikut formula 3 sini, change myself. Iaitu remaja tu, dia perlu betulkan diri dia lah. Maksud dari segi sikap, perlu boleh terima teguran, tak melenting bila Ditegur. ada sebarang-barang teguran dari bapa dan kawan. Hati. Kan? Ada tu dari segi change myself. Myself. Yang kedua, change my friend. Maksud remaja tu perlu tukar kawan. Tukar kawan tu bukan maksud nak cari kawan-kawan yang Baru. kaya, yang cantik, tak. Okey. Maksud kalau sebelum ni dia mungkin berkawan dengan mungkinlah remaja-remaja yang agak nakal, dia perlu tukarkan kepada memilih kawan yang mungkin dari segi pencapaian akademik bagus, Dari dari kesan segi lebih positif. ada nilai murni, yang boleh bantulah untuk nak ke arah yang lebih positif. Okey. Dan yang ketiga, change my routine. Maksud di awal tadi saya ada mention remaja dia suka keseronokan kebebasan. Jadi di sini bila rutin, remaja dia boleh ubah kepada aktiviti yang lebih bermanfaat. Okey. Dan juga selain itu dari segi kerohanian lah. Okey, berdasarkan pengalaman saya tu banyak remaja ni agak kurang dari aspek kerohanian. Jadi bila change my routine ni maksud kalau dulu mungkin lah kadang-kadang ada yang pernah beritahu saya solat sekali saja. Kadang-kadang ada yang tak solat langsung. Jadi bila sini tahap untuk nak jahit semula diri tu, remaja ni perlu ubah. Mungkin boleh lebih dekat dengan ni aktiviti yang berusulkan keagamaan. Masuk kelas ke. Tapi macam sekarang ni bagi saya tak susah kalau kita nak. Sebab dalam media sosial pun banyak ada buat live mengaji Quran. Maksud kadang-kadang tu mungkin ada individu dia malu nak belajar asal berdepan ni, malu. Aku rasa kelemahan diri. Jadi bagi saya gunakan media sosial tu untuk kita tingkatkan lagi dari aspek kerohanian. Okey, jadi maknanya bila remaja ni dah mula koyak, dia masih ada peluang lagi untuk kita baki lah kan? Dia baki yang ketiga tadi. Change myself, change my friend, change my routine. Okey, ni clear. Sebab tu tadi saya di awalnya saya ada kata koyak tu bukan bermakna dia terus dia hancur semua. Separuh. Jadi bila saya kata jahit semula ni maksud kita boleh betulkan rompong yang ada. Dia sambung dengan baju lah. Kalau koyak pun kita jahit. Maksud benda yang sama cuma kita betulkan. Dari segi kita manusia semua orang tak perfect. Semua buat salah. Silap buat salah. Jadi bila dah ada kesedaran ataupun kita rasa keinginan untuk berubah, jadi tak ada masalah. Yang penting kita yang sebab dari segi perubahan ni untuk ni Cik Arif, kalau kita nak ubah sikap ni, kita sendiri yang kena, yang perlu ubah. Sebab kalau orang lain yang nak ubah, kita tak boleh ubah. Kalau tu hanya diri sendiri yang boleh ubah. Okey. Jadi remaja jangan rasa susah, jangan rasa malu untuk berubah. Jadi ambil keyword tadi tu, jahit semula diri. Maksud setiap lompong, setiap yang tak betul boleh dibetulkan. Boleh dibetulkan. Saya penutup lah kita conclusion kan apa kita tentang remaja tadi kita dah buat. So kita dah tahu cara-cara kita nak betulkan keadaan. So apa harapan Puan bagi remaja untuk zaman sekarang ni? Mereka ni adalah generasi akan datang, mereka adalah pemimpin, mereka akan masa depan negara kita, masa depan komuniti sebagainya. Jadi apa harapan Puan untuk remaja? Okey. Kalau untuk hari ni mungkin remaja yang terlibat tadi yang saya kata jiwa dan koyak tu, dia rasa okey ke? Aku ni dah teruk dah. Mungkin pernah terlibat dengan aktiviti yang kurang bermoral dan sebagainya. Tapi harapan saya remaja perlu alert, perlu sedar. Remaja tak kesorangan. Maksudnya sekitaran di keliling tu semua ada. Yang tu kita panggil mikrosistem ke mikrosistem. Okey, dari segi mikrosistem ni bapa ada. Adik-adik kita ada, rakan sebaya ada. Jadi di situ kalau kita rasa kita dah tersasar, tersalah laku, masih boleh dapatkan bantuan untuk nak betulkan apa yang tak betul lah. Okey, sebagai penutup, satu pesanan ataupun kata-kata untuk remaja lah. Setiap kita macam saya tadi, semua melakukan kesalahan.
Tetapi sekiranya kita mengulang kesalahan tersebut, yang tu bukan kesalahan. Maksud itu pilihan. Jadi saya pesan ataupun kesaran kepada remaja, kalau kita dah tersalah laku sebelum ni, kita cuba berubah dan tak ulang kesalahan yang sama. Okey, Alhamdulillah. Jadi terjawablah sudah bila dunia remaja dah mula koyak. Jadi terima kasih Puan Maznah kerana sudi datang pada sesi ABC Podcast pada hari ini. Jadi kita bertemu lagi pada sesi podcast akan datang. Sekian. Assalamualaikum. Ciao. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan,
rasional dan integriti, suasana harmoni dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab, pendengar setia anda. Dari hati